Guys, lepas minggu training, tak ada rest. So hari ni aku buat active rest. Aku bawa anak-anak aku pergi jalan-jalan dekat taman. Walaupun active rest, tapi still ada workout-workout sikit. Kita orang naik basikal. Oh ya ni, tak ada tempat duduk lah Kayla. Boleh? Better. Ni okey kot. Yang belakang. Hui, tayar sotong. Macam mana nak bawa ni? Boleh dapatkan lesen. Selesai sesi mengundi basikal, apa lagi? Kita pun rembatlah basikal tu. Tengah sedap-sedap, rantai basikal pula jatuh. Nasib baiklah kita ni lelaki, rantai kapal pun kita boleh settle. So, semuanya kita settle sendiri je, tak payah kecoh-kecoh. Momen macam ni menguji kehebatan seorang lelaki tau. Dia macam teringat zaman kanak-kanak, semua benda kita repair sendiri. Tak cukup tinggi Dalam hidup. Korang, kalau korang rehat, apa korang buat? Tak boleh duduk diam juga, jalan-jalan macam aku. Ataupun korang ada aktiviti lain. Cuba korang komen aktiviti korang waktu korang rehat.